Wih, banyaknya colek-colek. Yazam, berbola, terung, udang, kembung goreng, ayam goreng, tauhu goreng. Boleh lah. Inoki, wih, kena ambil ni inoki. Pinggan kedua, crab stick, mantau, tempe goreng, wih. Sotong goreng. Wih, moreh banyaknya. Ada 2 nasi lemak, 1 talam. Jadinya aku makan dengan family lah. Alright. Nasi lemak sotong. Bismillah. Baik. Terima kasih. Tak tepi dulu. Set talam western. Supaya kita ada 3. 1, 2, 3. Wow. Ada kentang goreng, berbola daging, sayur, salad, lamb chop, chicken grill, sausage jumbo, nugget. Tapi sebelum bagi kat family aku kena try dulu. QC. Bismillah. Carbonara. Sausage jumbo besar gila. Wow. Wedges the best, rangup. Dia buat garing lah. Oglio. Tapi oglio ni pedas lah. Alamak. Ada kelibat lalu. Dia lalu lagi. Aduh. Bismillah. Not bad kat ni. Obviously aku tak boleh nak habiskan semua. Share lah Tapi memang sedap. Bolognese. Chicken grill. Ayam lembut, kuah pun sedap. Nak makan moreh ramai-ramai okey ni. Bawa family ramai-ramai macam ni. Kat sini bukan setakat ada nasi lemak, dia ada juga western. Colek-colek pun ada kat situ, banyak boleh pilih. So kalau moreh kata macam tak ada makanan tu tipu lah. Ui, nasi lemak ayam. Macam-macam juga yang aku makan. Ayam besar dia bagi. Ayam, nasi lemak, sambal, kacang sikit. Nasi lemak memang sedap lah, tak ada komplain. Nama kedai dia pun nasi lemak kelawar. Tapi tak ada lah lauk kelawar tu. Nak sikit colek. Tinggal ni je, kira sedap lah. Ya. Yeah. Wow. Inoki. Berbuka tadi tak sempat nak makan banyak sangat. Iftar ni balun. Alright.